Saya terkejut. Tengok. Comel duduk sini. Doa Ramadan. Ayah, Haji makan sahur. Ramadan kali ini agak berbeza. SPM selesai dan masuk untuk baiki diri serta bina masa depan. Tapi ada yang menyedihkan. Doa Ramadan hari ke-14. Kami doa apa aminkan. Ya Allah ya Tuhan kami. Okey, dah boleh post. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa diriku, ya Allah. Ayah, Afiq pergi dulu tau. Assalamualaikum. Okey, Fik, pergi baik-baik. Nak tanya, nanti raya dekat mana? Baju raya warna apa? Kita tanya mana? Tak raya orang kerja. Tapi baju warna tahun ni nama Raya dekat mana tu sekarang kan? raya kat Jawi. Okay, next kita tanya Karis. Okay, tahun ni raya dekat mana pulau? Mina dekat Bayi Lepas. Warna baju raya. Okay, soalan dia, raya kat mana? Okay, saya berraya bersama keluarga tercinta di Ibu Perak. Lepas tu belah ayah. Kami review, hampa tengok. Jangan lupa follow. Bermula kisah seekor kucing. Lepas balik dari kelas, tiba-tiba Afiq nampak sesuatu berwarna putih dalam ragam motor. Rupanya seekor kucing berwarna putih. Macam mana datang sini, Miau? Miau. Macam mana duduk sini? Comelnya kamu. Miau. Terkejut Afiq. Dia duduk kat sini. Comelnya kau. Bye-bye. Panas sangat dekat luar tu. Sampai kucing pun tertidur. Dalam pukul 4.55 petang, Afiq bagi kucing tu makan nasi dan air. Lepas tu, Afiq pergi solat asar. Balik dari solat asar, Afiq tengok kucing tu dah makan habis. Bila dia main jalan dekat Afiq, nampak macam dia sakit kaki. Afiq sapu iodin dekat kucing. Terasa macam doktor haiwan pula masa tu. Pukul 7 malam macam tu, Afiq cari kucing. Ingatkan dah hilang. Last jumpa juga. Ada balik macam dah jumpa ni. Jom buka besar, jom. Bismillah, makan. Tapi yang nampak nama ke? Terus dah. Memang masih ada kau. Nak bagi nama apa tadi? Snow White. Pada mulanya ayah nak bagi nama Putih. Lepas tu ayah bagi nama Snow White sebab dia betina. Tengok ni. Dua tu betina. Macam dah dia ketemu tu. Dapat tidur kamu. Hari ni bagus sangat. Okey. Ayah Afiq dah bagi dia makan ikan. Nasi dengan ikan sikit. Tadi Afiq carilah kain nak letak dekat kucing. Nada ada tidur kat berikat tu. Panas sangat kat luar. Dia asyik tidur je. Macam tu. Miau. Duduk kat luar elok. Esok saya jumpa lagi. Duduk. Amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa Selamat pergi mana selamat? Lepas solat tarawih, Afiq punya cari kucing tu. Sebab kakak kata balik nanti kakak nak tengok kucing tu. Mana Snow White tu? Tak tahu, tiba-tiba tak ada je kakak balik dengan ibu dengan Syamil tu tak ada. Malam tu Afiq terjaga pukul 3.45 pagi lepas mimpi Snow White. Tapi yang buat Afiq terus bangun tiba-tiba tu teringat pada kucing. Snow White. Snow White. Snow White. Ada hikmah Snow White datang waktu Ramadan. Bukan kebetulan
Tapi mungkin satu ujian dan juga peluang untuk Afiq buat kebaikan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiq ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kepada semua. Okey, minta maaf kalau Afiq ada salah silap. Harap korang boleh maafkan Afiq, okey? Dan untuk raya tahun ni, Afiq buat satu khas video untuk korang iaitu iklan raya Ramadan dan Snow White. Okey? Jadi korang boleh tengok video tu dan fahamkan, okey? Kisah dia berkaitan dia dah kucing tu bukan milik Afiq sendiri tapi dia datang. Boleh tengok depan tu dah habis kan? Okey. Cuba korang komen sikit macam mana korang dapat. Okey, Afiq nak tengok. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Boleh share dekat kawan-kawan korang semua, okey? Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kami review. Hampa tengok.